Selamatmakan.com. Ya. Resep nak simpan atau nak claim? Yang ni Ayam bukan peha dan sambal paling pedas. Sambal pedasnya. Tengok sambal dia guys. Lagi rasa tak makan pedas. Tengok ni. Dia burung puyuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak review ayam penyet, 3 ayam penyet kat sini. Kita ada 12 orang kat office hari ni. So saya beli 4 ayam penyet, ayam gepuk Pak Gembus. Yang ni ialah ayam gepuk Express Putrajaya. Yang ni Top Global. Daripada segi pembungkusan, yang mana paling bagus? Pada saya lah kan. This one. Pak Gembus kan? Pak Gembus lah. Saya suka yang ni. Ni lagi estetik. Sebab dia menarik. Okey, 2-1 yang ni menang. Okey, daripada segi harga, yang ni tadi, mana resip yang ni? Oh, bawah ni. Harga dia yang ni RM52. Yang ni pula harga dia RM51.60. Murah 40 sen. Tapi yang ni ada kotak, yang tak ada kotak. Yang ni sambal biasa, sambal pedas, sambal extra pedas dengan sambal kacang. RM50 20 sen. Untuk 4 kotak. Untuk 4 kotak. Yang ni ada sambal kacang biasa, pedas dengan ekstra pedas. Ada 4 jenis, kacang, biasa, pedas dengan extra pedas. Lepas tu kita akan cabut undi. So kita ada 12 orang. So nasib lah, siapa dapat peha, siapa tak dapat peha, siapa dapat pedas, siapa tak dapat pedas. Okey, saya jenis yang tak makan pedas tau. So kalau dapat yang pedas, mati bye. Saya pergi makan laksa Sarawak je lagi. Kita pilih random tau. Okey, yang pertama ialah yang ni, Top Global. Pemenangnya ialah tak tahu pedas ke tak tahu tak pedas. Oh, sambal kacang. Sambal kacang, tunjuk gambar kacang. Oh, syazlah. Oh, okey, nasib baik. Nasib baik. Alhamdulillah. Dalam peha boleh sambal kacang pula. Alhamdulillah. Yang ni pun tak pedas juga. Tak pedas. Sambal kacang juga. Siapa? Vivi. Tak pedas. Yang ni Top Global, kita review dulu. Oh, sambal kacang juga. Sambal kacang juga. Ni dia. Syakila dapat Ayam Top Global. Wow. cili sahaja. Siapa yang Sambal dia guys. Resep nak simpan atau nak claim? Yang ni Yang ni sambal dia medium rare. Medium pedas. Paling pedas. Easy. Easy tunjuk muka situ. Pak Gembus. Pak Gembus. Pak Gembus. Dan sambalnya adalah Jeng jeng jeng. wah, isi. Oi, tolonglah. Sambal biasa, sambal okey, cuma isi ni tau. Tak nak. Tahniah Izzuddin. Oh, ni ngam. Ngam. Nama Faiz saya kena confirm. Tengok nama Faiz. Faiz. Belum dekat. Kairi, ayam sedap. Ayam sedap Pegang. sambal ngam. Okey, yang ni. Oh, sambal pedasnya. Tengok sambal dia guys. Okey, ni bukan ayam peha dan sambal paling pedas. Bapak Hafiza. Jangan kecewa. Jangan beritahu. Pak. Ayam bukan peha dan sambal paling pedas. Boleh, tak boleh. Next yang ni. Kepak. Walaupun dah minta peha dapat kepak. Kurang pedas. Kita tengok siapa yang kena. Siapa? Naswa. Ayam dia burung puyuh. Dia bagi burung puyuh guys. Gerak. Peha kiri. Okey, kita 3 orang lagi, Abang Mas, Fiza dengan Ayat Ikmal. Pemenangnya ialah Abang Mas. Okey, Abang Mas selamat. Antara Ikmal dan juga Fiza. Aduh. Kita buka yang ni dulu. Ni peha. Ayam drumstick, Ayam peha. sambal pedas. Okey, pas. Okey, alhamdulillah Fiza dapat yang ni. Syukur Fiza. Okay, mari kita review Ayam awak yang peha ni. juga. Saya punya peha lah. Okey, dia nasib baik dia dapat peha. Saya punya peha guys, peha. Isi. Terima kasih kerana join kami. Dalam rancangan Selamat bercuti.com. Selamatmakan.com. Ya. Lagi rasa tak makan pedas. Tengok ni. Peha tak apa, pedas ni masalah dia. Pedas mampus. Kuah dia macam air Nescafe. Tengok ni kuah dia. Macam air Nescafe. Tu warna dia lain. Ines Cafe. Nescafe. Pedas. Serius lah makan pedas macam tu? Ya. Kita makan pedas. Alhamdulillah, pedas. Try lah sikit je. Berapi. Dah nak mampus. Orang negeri Sembilan Muntah je tak makan pedas. Apa? Siapa dia? Aku beranak kaya kena masa maju. Ni orang Kelantan. Sama dengan ni kan. Yang ni orang Negeri Sembilan.
Korang kalau nak tengok muka Kelantan macam ni. Ni Kelantan. Ni Kelantan. Ni Kelantan. Cuba cakap apa yang ada kat Kelantan. Ada main dia tunjuk 2 tingkat. Lepas tu ada flyover. Aeon Mall. Ya, KL tak ada Yon Mall. Kelantan KL KB Mall. Famous lah KB Mall, ada orang terjun duduk naik kereta. Salah parking. Jatuh ke bawah. Yang ni bini orang Kelantan. Tak, bini saya orang ni. Orang tepi pavilion. Express ke? Pak Gembus ke? Pak Global ke? Sama je. Tahap kepedasan yang saya dapat Pedas tak Syam. pedas, so sedap lah, boleh makan. Yang ni apa? Pada nama Pak Kelantan. Gembus kan? Gembus. Pedas gila, bye. Tak boleh aku selam kaya ni. Gigo Syam. Kita orang makan yang gepuk ni. Sedap Syam. Syam, rugi. Dapat terlalu habis ni Syam. Rugi Syam, tak datang. Tutup dah. Ada jangan. Saya rugi. Kita orang dapat makan yang gepuk. Aku tak nak ikut. Kenapa tak nak ikut? Siapa suruh? Selamabercuti.com